Assalamualaikum kakak yo, abek-abek dia. Lo nak suka ude. Hei kak yo. Ude kak yo. Oi. Allah. Gelempah kak yo. Ude besar kak yo, ude bukit kak yo. Hei, nak buat menu gapo ni kak yo? Nak tahu tak? Ha, turut mari kak yo. Besar molek ude bukit kak yo. Nggih. Ha, ni kakak dia tiada dah kak yo. Kita pergi basuh dulu, mari. Mai basuh sini. Nampak ya di kolem molek ni. Allah, air sejuk. Ni, ada dengan serah, ketumbar, kuah, asal lima. Hei, tak cukup karo lagi kak yo. Dah 5 puruk tak ada. Nak cari mana ni? Gih, wasa pas situ ada. Mari. Ni dok kak yo. Aloh, segar molek weh. Dah 5 puruk bukit. Boleh dah. Cukup belakang dah ni kak yo. Kita nak buat Maggi gebuh yo. Ha. Tak payah li kak yo nak rebus tom yam. Tapi kita nak buat wi supa dalam buku ni. Kita nak sipai pinggir, sipai makuk dia wi supa ni. Tapi tak supa mana tahu tak? Udah kita besar pada hak yo. Tengok ni. Allah, teluh makuk kedok ni. Ha. Dengan koli. Dengan koli dengan puyuk ni. Tengok tu. Panjang pada puyuk dah kak yo. Oh. Ha, duk mana tu? Ha, tak apa. Okey. Mari kita buah air dulu. Ha, tu. Letak air. Nah, okey. Tu dia, puyuk mah kerja pula ini kak yo. Oh. Tak hingga gelegak. Tu. Alah, panas tangan lah nak pegang apa? Kain tak ada wari kak yo. Ni, mek daun lah hok tamacak dah. Ah, tu. Buat baik mudah-mudah. Ni tengok ni ramai yo gini, tapi kita nak buat supa dok tu ikut yo lah kak yo deh. Asal kau makan sedap. Udah nak belah belakang dulu kak yo. Koyak deh. Oh. Allah, kulit yo petebal molek. Isi manis ni. Udah bukit gini lah kak yo. Udah lauk kau udah bukit. Tuh. Isi cam-cam. Deng-deng. Tengok tu. Belah belakang berah. Ha ni. Hok gini ni lemak yo ni. Bukit orang hitam ni. Tagi berpiaya masuk jadi merah deh ni. Okey, air kita pun belegak dah. Kita buh udai dululah. Tagi takut Maggi kita bekak dah. Oh. Tu dia, turun mani dulu deh. Tengok tu tak teluh kak yo. Pas nak teluh mama aku mana? Maggi nak turun mana ni ha? Udai seko pun. Wisle pala lu kak yo. Ha ni, tubuh yo tak payah masak. Pala ni tak selai ni, tengok ni. Tu, tengok lemak ni, hok royak sak ni. Tu, jadi sisum. Tagi lucuk pala kak yo. Tengok tak selai lah. Ni kak yo, cumi mata hok kak Sali pakai ni mari pada klinik Wen Sai Ta Sirorot Jala deh. Klinik dia duk dekat Mufita Sirorot Jala. Siapa nak buat cumi mata boleh lagi buat di situ. Harga mulai 890 kod saja. Boleh buat belakang Wen Krongseng, Wen Sai Ta, Wen Kandet kak yo. Ni, paling video sikit loh. Ha. Ha, tu dia. Oh, lemak tubik ni kak yo. Tu lemak yo tu. Ni. Tak boleh masak sangat. Nama ketok deng. Deng bekno deng. Deng. Okey, dulu kak yo. Turun le makuk lu. Mari buat Maggi pula. Maggi nak guna 2 buku. Tu. Nah, je. Mau sedap tak depa dah. Halo perut dah. Ni. Bayar kak pun jadi kak yo. Oh, mari pak air tujung ni. Balik ya sikit. Tak selai kak yo. Oh. Lepas tu kita mai hirih ni bele-bele. Lengkuas. Pakai 2-3 keping yo. Hak ni nak tok teng can yo kak yo. Tak sini. Serah. Serah pun kecuk. Ambil sikit yo serah pun. Bek mana Oh, ya buh dah 5 puruk situ deh. Serah situ. Ni katuk api lu. Duk nguak saat ni. Okey. Lepas tu gapo lagi kak yo. Ha, ni kita nak buh ni juga. Paste tom yam. Tu. Pakai paste jugalah. Nak ui merah molek deh. Oh, pisau pun tupu weh. Ha, tu. Buat 3 kak yo. Tagi makan tak cukup pula. Lepas tu duk sesar. Saya tak buat habis. Buat 3 dah ni.
Reno-reno pun makan cukup. Lauk kita banyak tu. Banyak mana seekor ya, tapi udah besar molek. Tu. Tak usah bosan lah kata makan tak habis Kak Yo. Nu, 2-3 orang duduk nanti dah nu Kak Yo. Tu, ni. Okey. Kita slow sikit. Nak bungkus tom yam ni. Paste. Paste tom yam boleh sudu. Tu dia. Kakak dia kita nak turun selalu dengan minyak dia ni. Wah, okay. Tu semua selalu dah bau dia sep. Ni, sungguh dia merah dah Kak Yo. Oh, tapi nak we comel lagi, katuk api Kak Yo. Ha, tu masuk dah tu. Yang ni lama dah oh. Bekak deh. Dia orang bekak tak sedap Kak Yo. Tu dia. Ha, tu. Hei, kalau buat le puyuk ni selalu pun molek deh. Ha, kita tuk tank dalam ni selalu dah. Ni. Tu. Tapi bermakuk lah Kak Yo. Allah ni ha. Akik dengan daun kayu ni. Wah, ge. Tu, penuh makuk molek. Sipir ya sikit. Lepas tu letak udeh. Ni. Oh. Daun 5 puruk. Kalau nak tengok gambar dulu beg mana ni. Macam mana dia buat. 5 puruk pun fresh molek Kak Yo. Oh. Beg di paung tu je. Alah ha. Fresh molek ni. Ha, tu dia. Udeh. Serah. Tu bang sedap tak boleh nak teher dah ni Kak Yo. Oh. Kalau perut tu kuah tu kita letaklah sikit. Kalau sungguh kuah dia tak ada leh. Tapi kalau nak we rasa tom yam sungguh gak kena ada jugalah sikit. Ni. Lepas tu kita buh daun bawang sikit deh. Hak ni tambah dah lah hak ni ni. Kurang. Tu. Ha, tu. Asal 5 Kak Yo. Ni, tengok Yo. Oh, ya belah gitu. Kalau kita pakai tok so gini selalu dah. Tok mana ni? Tok sini deh. Tu. Lepas tu lada lah kita hiris lah sikit. Ha, potong peru-peru deh. Ui, nampak merah-merah lah. Nah, ge. Oh, comel Kak Yo. Ni. Boleh gini Kak Yo. Maggi tom yam udah galoh. Ha, udah po tak tahu ni udah rima ke, udah bukit ke, udah batu ke, ikutlah. Tapi nak kayak kata jadi molek Kak Yo ni. Kalau Kak Sali nak tengok cerak-cerak. Oh, tapi saya deh palo ya di merah gini. Tapi nampak jadi molek ni. Mari makan selalu Kak Yo. Tengok ni. Wow. Ha, tu. Oh, lipoh. Tubik luar ni rasa molek. Tuh. Bismillah. Sedap Kak Yo. Ni. Tambah paste tom yam pula deh. Oh, jadi. Allah. Sauk tak naik Kak Yo. Ambil kuah sikit. Udah Kak Yo. Ni. Tengok ni. Cabut pala. Tu. Sikit tengah. Bismillah. Bunyi kup. Sedap udah bukit. Okey, pakai gitulah Kak Yo. Menu ni jadi Kak Yo. Oh.